Hari ini saya ingin perkenalkan projek Profesor Madya Engineer Teknologi Dr. Tengku Muhammad Nizar Tengku Mansur daripada Fakulti Kejuruteraan dan Teknologi Elektrik dan juga merupakan Timbalan Pengarah Pusat Pengurusan Tenaga Kampus Lestari mengenai program transformasi masjid kepada rumah ibadat hijau di Negeri Perlis. Projek ini telah mendapat dana Tibet Unity daripada Jabatan Pendidikan Tinggi dan akan berdaya masyarakat seiring dengan tagline kita iaitu Unimap for Society. Semoga projek ini dapat memberi manfaat pada sektor akademik dan komuniti khususnya di Negeri Perlis. Jadi mari kita saksikan. Program Rumah Ibadat Hijau ialah satu program untuk menjadikan masjid-masjid sebagai pusat pembangkit kelestarian alam sekitar selain memupuk budaya gaya hidup hijau di kalangan ahli-ahli karya. Selain itu, program ini juga akan mentransformasikan rumah ibadat menjadi bangunan contoh dari aspek cekap tenaga, cekap air, mesra alam dan juga rendah karbon di kawasan setempat. Untuk melaksanakan program ini, pihak kami telah menetapkan dua objektif, iaitu yang pertamanya untuk menjalankan program pembinaan ilmu seperti seminar, taklimat dan kempen-kempen kesedaran meliputi aspek pengurusan tenaga elektrik, pengurusan air serta pengurusan sisa. Bagi objektif yang kedua pula ialah untuk menjalankan program-program pembinaan teknologi seperti projek-projek inovasi daripada Unimap bagi meningkatkan kesikapan penggunaan tenaga elektrik, air serta pengurusan sisa. Untuk objektif yang pertama iaitu program pembinaan ilmu, pihak kami telah melaksanakan seminar-seminar yang dapat memberikan kesedaran kepada ahli-ahli jawatankuasa masjid di seluruh Negeri Perlis. Alhamdulillah, pihak kami telah mendapat sokongan daripada pelbagai pihak, khususnya pihak Jabatan Agama Islam Negeri Perlis, JAIPS dan pelbagai agensi kerajaan dan swasta yang berkaitan. Antaranya ialah seminar pengurusan air yang mana kita telah berkolaborasi dengan pihak SPAN, seminar pengurusan tenaga elektrik dengan pihak TNB, seminar pengurusan sisa dan penjualan barangan kitar semula dengan pihak SW Corp, syarikat Idaman dan Jabatan Alam Sekitar, dan akhir sekali seminar amalan hijau menggunakan kaedah urban farming dengan pihak Jabatan Pertanian Negeri Perlis dan juga syarikat Abi Agro. Untuk objektif yang kedua pula iaitu pemindahan teknologi, pihak kami telah berkolaborasi dengan pihak Masjid Al-Mursyid Buring di Arau Perlis dengan membuat pemasangan teknologi hijau. Yang pertamanya ialah pemasangan Smart Electrical Energy Monitoring System yang bertujuan memantau penggunaan tenaga elektrik bangunan secara dalam talian. Yang keduanya ialah pemasangan Smart Wi-Fi Switch yang bertujuan mengawal dan memantau operasi peralatan elektrik masjid seperti lampu dan kipas secara dalam talian. Yang ketiga, pemasangan lampu LED yang bertujuan menjimatkan penggunaan tenaga elektrik. Terusnya, kita telah membuat penukaran pilih wuduk kepada yang jenis cekap air yang bertujuan menjimatkan penggunaan air semasa ahli jemaah berwuduk. Yang kelima, kita telah membuat pemasangan stesen kitar semula 3R sebagai tempat pengumpulan sisa yang boleh dikitar semula. Dan yang akhir sekali, kita telah membuat pemasangan tangki rainwater harvesting system yang bertujuan menyimpan air hujan untuk tujuan siraman pokok dan juga cucian di kawasan masjid. Sebagai tambahan, program ini juga telah melibatkan pelajar-pelajar Fakulti Kejuruteraan dan Teknologi Elektrik FKTE Unimap daripada program teknologi penyelenggaraan sistem elektrik yang turut sama membantu dalam pemasangan peralatan tersebut. Alhamdulillah, Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis telah berkenan berangkat dan seterusnya menyempurnakan perasmian program tersebut pada Sabtu 14 Disember 2024. Di antara kejayaan program ini ialah 2 buah masjid di Negeri Perlis telah berjaya diiktiraf sebagai kawasan rendah karbon melalui program cabaran Bandar Rendah Karbon 2030 yang dianjurkan oleh pihak Malaysian Green Technology and Climate Change Corporation MGTC. Iaitu yang pertamanya ialah Masjid Al-Arifin Padang Katong dan Masjid Al-Ghufran di Kangar. Pihak kami berharap Masjid Al-Mursyid Buring dan juga masjid-masjid lain
akan turut mendapat pengiktirafan tersebut di masa hadapan.